Dalam lanskap politik Malaysia yang semakin matang, rakyat menuntut pembangkang yang bukan sahaja kritis terhadap kerajaan, tetapi turut mempunyai keupayaan untuk mencetuskan solusi dasar yang konstruktif. Malangnya, PAS terutamanya sayap pemuda PAS gagal menampilkan kewibawaan ini. Dalam soal ekonomi misalnya, PAS sering melaungkan sistem ekonomi Islam, tetapi di mana kertas kerja mereka? Mereka tidak mampu menyediakan walau satu dokumen dasar rasmi mengenai model ekonomi, sosial atau etika yang boleh diperbandingkan dengan dokumen seperti ekonomi madani. Di Dewan Rakyat sendiri, Wakil PAS gagal menjelaskan alternatif kepada dasar-dasar fiskal semasa atau memberi unjuran kewangan berdasarkan angka. Mereka lebih gemar menyerang moral orang lain daripada menyusun pelan pengupayaan ummah. PAS dan pemuda PAS juga amat gemar menunggang isu seperti LGBT, Palestin dan ancaman Barat tetapi tidak pernah hadir dengan satu pelan konkret. Di Parlimen, wakil PAS lebih banyak bermain sentimen. PAS hanya pandai menunggang isu moral dan agama untuk meraih sentimen, bukan membina negara. Mereka gagal menjadi shadow kabinet yang efektif. Pembangkang yang lemah akan mengundang kemunduran demokrasi. PAS terutamanya pemuda PAS telah gagal bukan sahaja dalam menyampaikan aspirasi rakyat, tetapi lebih dahsyat lagi mereka telah gagal membina masa depan mereka sendiri. PAS tidak bersedia gantikan kerajaan, apatah lagi memimpin masa depan Malaysia. PAS menjadi sebahagian pemerintah bersama PN adalah merupakan satu bencana kepada negara.